Okey, hari ni cuti sekolah dan hari Ahad kita orang plan nak pergi makan mi mamu. Mi goreng mamak style lah. Mi mamu ni kan macam popular juga, viral, selalu tengok orang post kan. Rasa teringin nak pergi try. Dah lama dah sebenarnya benda ni, tapi kita orang dah lama juga teringin tapi tak pernah berkesempatan nak pergi. Okey, tadi tu perjalanan dari rumah. Okey, sekarang kita dah sampai. Okey, inilah tempat dia, Subang Bestari. Kat sini kawasan makan dia luas, besar. Tengok tu, meja banyak. Asalnya beratus-ratus meja kat sini. Macam-macam ada. Sate ada, goreng-goreng ada, kedai mamak pun ada. So, kita orang nak makan mi mamu, jadi kita orang pilih untuk duduk dekat depan stall mi mamu. Kita orang order mi goreng sotong 2 biji telur mata. Anak bujang seorang ni, nak bujang orang tu order mi goreng telur mata. Lepas tu dia pergi jalan cari apa lagi tak tahu tu. Akhirnya dia beli sate. Jalan je Okay, katun. sate kat sini pun agak murah, boleh lah, 90 sen je satu cucuk. Ni kawasan sekitaran lah, ni tempat kita duduk kat depan stall mi mamu ni. Sebelah sana tu, side sebelah sana tu lagi ramai orang, lagi padat. Kat sini dia macam santai-santai sikit. Okey lah kan, dia tak ada crowded sangat. Tak pun mungkin sebab ni awal lagi. Mungkin kalau lagi lewat nanti lagi ramai orang datang kan, sebab kita orang sampai awal. Kita makan dulu lah, kenyang-kenyang. Habis makan sekarang kita jalan sikit lah, tengok kawasan sini ada apa. Dia bukan ada kedai makan je, ada juga kedai jual baju, ada DIY kat sebelah tu. Jadi kita orang ronda-ronda kat sini, kat dalam kedai baju ni dulu, tengok-tengok je. Lepas tu dah settle pusing-pusing ronda-ronda dalam kedai baju ni, tak ada apa pun yang berkenan, jadi tak adalah beli apa-apa, cuma cuci-cuci mata je. Kapoi. Okey, dah habis ronda-ronda pusing-pusing, jom kita balik. Perjalanan dari sini nak balik ke rumah taklah jauh sangat, lebih kurang 20 hingga 25 minit bergantung pada cara pemanduan. Okey, sekarang dah sampai dah kawasan Damai, dah sampai dah kat apartmen kita orang. Okey, ni dah sampai kat kawasan blok rumah. Bye.